Ramai yang nak mula melabur, tapi simpanan pun tak ada. Macam mana nak berlari? Merangkak pun belum pandai lagi. Jadi sebelum berlari, kita kena pandai berjalan dulu. Sebelum berjalan, kita kena pandai merangkak dulu. Dalam kewangan pun sama. Sebelum nak melabur, kita kena ada simpanan kecemasan dulu. Paling kurang pun 3 bulan gaji. Kalau bergaji 3,000, sentiasa kena ada 9,000 dalam bentuk tunai. Tapi ramai yang tak ada 3 bulan gaji ni dalam bentuk tunai, dalam bentuk cash, dalam akaun bank sebab asyik bocor. Bila nampak duit dah banyak je, kita fikir nak guna. Jadi kalau asyik bocor je, kita kena tukar cara simpan tu. Boleh belajar menabung dalam bentuk emas. Kita tukar duit kita tu dalam bentuk yang kita susah nak bocorkan. Sebab bila kita simpan emas, kita lebih semangat nak menyimpan. Sebab memang fitrah kita sebagai manusia ni memang sukakan emas. Lagi kita tengok emas kita, lagilah kita semangat nak menabung lagi. Setiap bulan nak beli emas. Jadi kita kena tahu yang mana utama. Kalau masih lagi tak ada 3 ke 6 bulan simpanan kecemasan, jangan gatal tanganlah nak melabur. Boleh jadikan emas ni sebagai alat simpanan. Boleh bermula dengan 1 gram ataupun serendah RM100. Pergi dekat profil saya tu ada pautan. Boleh follow step by step mula hari ni.